Waalaikumsalam. Syekh Yusuf. Saya Assalamualaikum Zaid. Yusuf. كيف حالك أنت؟ الحمد لله أنا بالخير. الحمد لله. من أين أنت؟ آه لا أدري. لا أدري. من أين يعني نعم. من daripada أين؟ Daripada mana? في سبang. Jepang. Selangor. uh, Selanjur. Okey. Selangor. Tak bahasa Selangor fakat. طيب. في أي المدرسة تدرس؟ من SMK BBST. في BST. آه، نعم. هل أنت طالب في نهوميتد أو لا؟ لا. لا. هل هل عرفت يوسف؟ Ustaz. هل عرفت يعني هل أديك عرفت kamu kenal Yusuf? Yusuf. Kenal apa? Kenal dia lah. Kenal tak Yusuf? Uh, Lah lah. Alah, bukan bukan awak. Saya maksudkan. Senior awak. Tak kenal Yusuf? Tak. Kenal tak? Kita kenal. Masih senyap Yusuf. Hello, 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 hello. Hello. jarang. Jarang apa? Jarang masuk Ustaz. Bukan. Yusuf tu saya rasa sekolah awak juga. Tak. Tak kenal. Sebab dia senior Uh, awak. Dia dah berhenti dah. Tapi he was dekat Nahametet dulu. oh. Hmm. Yusuf. BBST. Dekat Nahametet ni memang ramai pelajar, pelajar Sepang Abangi sebenarnya. Sepang belah KL lah, belah Lembah Kelang lah. Awak geng Sepang, Bangi, KL, ramai lah pelajar-pelajar Nahametet. Okey. Uh, Sedekat dengan awak tu ada mak ke tu? ada. Ke mak sudah masuk ni? Tak. Saya ni sebenarnya memang lemah bahasa Arab. So saya memang nak masuk. Uh, Sejak bila awak follow Nahametet? Betul. Seminar. Seminar percuma je. Cuma. Salam kat mak tau. Ah, mak saya cakap Waalaikumsalam juga. Atau disebutkan Waalaikum alaihi salam. Okey. Uh, so Alhamdulillah, okay, kita mulakan niat sikit. Taib. Awalan nabda'u faslan wadika ana. Awalan, pertamanya, nabda'u, kita mulakan. Wa dan naftahu, kita buka. Fasla, kelas na kita. Faslana wadika ana, liqa perjumpaan na kita. Bi dengan qiraati pembacaan suratil Fatihah, surah Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, so um, saya mulakan macam cara Ustaz mulakan kelas lah kan. Uh, Nah, Awalan, kita pertama sekali kita kena always ingat yang kita kena bersyukur Alhamdulillah atas segala nikmat. Tapi ada nikmat yang sangat jarang ada, tapi kita dapat. Antaranya adalah sokongan ibu dan ayah untuk kita belajar. Sokongan dari segi mental dan juga kewangan. Itu interfizikal dan kewangan. Okay. So itu benda yang actually benda yang tak senang dapat lah. Tapi Alhamdulillah saya antara orang yang bertuah. Okay, sebab saya dapat parents yang
sangat mementingkan pelajaran dan sangat memberikan segalanya untuk saya belajar. Alhamdulillah. Dan saya nak ingatkan diri saya supaya terus ingat, supaya saya terus belajar. Sekarang pun saya masih belajar dekat master dekat UKM. Saya dekat je dengan Sepang sebenarnya. Alright. Nah, okay. So now, kita malam ni kita akan baca. Okay, kita akan baca. Jadi, saya buka Zoom ni actually dulu saya buat live saya tak buka Zoom pun. Cuma lepas saya dapati, lepas saya belajar dekat dekat UKM ni kan, saya belajar pendidikan bahasa Arab, saya dapati ada kepentingan yang besar untuk pelajar bercakap bahasa Arab. Okey, bermula dengan membaca bahasa Arab. So silakan, saya nak silakan Yusof untuk bacakan teks ini. نعم. Mitsaqut talabah. Tafadhal. Yes. Baik. Daripada awal Naam. نحن نحن الطلاب هذه المدرسة نقر أن نلتزم بهذه الآداب طوال دوام المدرسة. Masukkan terus. Tiwala dawamil madrasah. دوام المدرسة. Betul lah betul lah kejap. Sorry. Sekali lagi okey. Taib. Okay, semua Isyak. Maksud saya Semua silakan baca. Sambung. إفشاء السلام في كل وقت، Taib. Semua. رد السلام، احترام المدرسين، Mhm. إكرام الضيوف، التعاون مع الأصدقاء، Mhm. التعامل مع العاملين، المحافظة على نظافة المدرسة، Ala الحفاظ ala على ala nazafatil madrasati hakadha. نعم المحافظة على نظافة المدرسة، الحفاظ على استغفر الله، الحفاظ على استغفر الله، لا لا يا سيد. الحفاظ على الأدوات استغفر الله العظيم. الحفاظ على الأدوات المدرسية، الحفاظ على سمعة المدرسة. طيب. نعم. نعم. المحافظة الحفاظ sama saja. Okey. Sama je dua ni. Al-muhafazah bentuk dia adalah mufa'alah. Al-hifaz bentuk dia ataupun dia punya wazan adalah fi'al. Okey. Sama sahajalah. Okey, dia adalah masdar. Dua ni adalah masdar. Apa itu masdar? Apalah itu kemudian. So now, saya nak tengok uh, okey, now antum silakan. Antum boleh Yusof dan dalam live ni antum boleh uh, komen apakah maksud mitsaq. Silakan cari. Sekarang ni kita nak fokus kepada teknik menggunakan kamus. So antum cari. Silakan. Apakah maksud mitsaq? Akad. Akad. Awak cakap mana? Dekat dalam Kamus Arab Indonesia. Oh, function. Siapa ajar cak guna kamus tu? Cikgu sendiri lah, Ustaz. Oh Sendiri. ya. Yeah. Awak tahu kat mana? Ha, Live ke? dari YouTube. YouTube, Ustaz. Itu semalam. YouTube. YouTube semalam. Ha, Apa? Uh,
Function lah. Okay. Ada orang betul. Apa dia? Tak ada apa Ustaz. Oh. Okey, okey. Atau lah bah. Apa dia? Apa maksud dia? Pelajar perempuan. Bukan. Dia tetap lelaki. Apa dia? Pelajar lelaki. Tak silap. Pelajar ramai ke tak silap. Itu atau lap. Yang ni tak pasti. Kena check dekat dalam ni juga. Cek lah, cuba cek. Ilhami macam je. Okey, Wan Nur Salam aku janji. Okay, okay, betul. Akad lah. Alright, aku janji. Mantap. Wan Nur Salam. Mantap, mantap, mantap. Dia tahu lah bah dalam dalam kamus Arab Indonesia. Tahu lah bah. Ya. Jangan salah. Okay. Mempelajari. Mempelajari bersama pun boleh. Sesuatu yang dicari. Oh ya. Ah, Okay, ah. okay, siapa? Okay, kita tengok. Alisha. Assalamualaikum Alisha. Alamak. Woi, kau terus. Ayo yo. Okay. Alisha tu pelajar dalam method. Dia daftar dia daftar dalam method kelas personal. Cuma saya tak sempat lagi dapat kelas dengan dia. So dia berkelas dengan cikgu lain. Okay, talabah kan? Tengok ya. Talabah. Okay. So kita buka kamus Arab Indonesia dan kita search talabah. Okay, cuma kita dah boleh expect dah sebenarnya. Kita dah boleh expect bahawa talabah ni adalah bukan mufrad. Sebab kalau seorang lelaki maka talibun, kalau perempuan talibatun. So talabah ni bukan talibatun, bukan talibun. Maka kita boleh expect dia adalah jamak. Now, bila kita boleh teka dia adalah jamak, kita tak cari dekat kolom ini. Nampak tak? Kamus ni dia ada kolom, kalau perasan kita boleh slide kanan, 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 kiri, 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 kiri. Sini jamak. Kat sini adalah tempat cari jamak. Sini. Okey. Ataupun cari yang tolak baik. Lepas tu apa nama? Yusuf pun jumpa. Dia kata Tadarasa talabah alkitab. Betul tak? This one dia jumpa betul tak? Ada. Okey. So Yusuf, apakah maksud talabah? Mempelajari bersama. Okey. Okey. Jadi bila kita cek kamus, bila kamus itu dia kasih kita ayat. Contoh kat sini. Dia kasih kita ayat. Maka ni bukanlah yang kita nak. Okey. Sebab dia tak bagi tahu kita lagi apa maksud one word atau labah tu. Okey. So kita bercari, cari ke bawah sampai kita jumpa. Oh ni dia punya. Rupa-rupanya kalimah talibun jamak dia boleh tulab wa kadzalika talabah. So talabah tulab jamak kepada talibun. Wa kadzalika yakni begitu juga talabah. Talabah pun jamak dia adalah dia mufrad dia adalah talibun. Nampak tak? So Nampak? kalau talibun adalah pelajar lelaki, kalau talabah atau tulab adalah pelajar lelaki. Kamus lain ke kamus lain? Okey, ini adalah kamus Arab Indonesia. Naurah. Naurah, don't stay at live. Masuk dekat Zoom. Okey. Misal talabah yang ni akad para pelajar ke jamak pada tulab. Maka dia adalah jamak taksir ke jamak salim. Yusuf. Hmm. Jamak ni antum, jamak ada dua, ada yang taksir,
Ada yang salim. Taksir, apa itu salim? Salim maksudnya selamat lah. Taksir rosak. Okey. Contoh, kalau kita kata muallimun, jamaknya adalah muallimuna. So, bentuk bentuk muallim masih selamat. Bentuk mufrad dalam jamak tu masih selamat, maka dia adalah jamak salim nama dia. Kalau kita kata kolam, pen, jamak dia adalah aklam. So kat sini adakah selamat lagi? Adakah selamat bentuk mufrad dia kat sini, Yusof? Tidak selamat. Ha, sebab dah hancur dah. Betul? Tiba-tiba ada alif antara lam dan mim tadi. Maka dia adalah jamak yang rosak. Okey? Macam gitu. Alright. So, kita bagian tu. Semua. Nahnu. Apakah maksud nahnu? Ramai. Kami. Apakah maksud Kami. Kami. kami? Okey. Ni okey. Apakah maksud tulab? Pelajar lelaki. Hmm. Ada lelaki. Uh, di sini ada typo tau. Patut tak ada syadah ni. Tulabu hadhihi. Apakah maksud hadhihi? Dekat. Jap. Di ini Ini. Ini. Al-madrasah. sekolah. Sekolah. Okey. Nukiru. Jap. Saya. Sabar. Aqirru. Nukir. Nukir. Ada. Annal tazima. Nukiru. Jumpa. Dapat. Okay, tempat dia. Kami acknowledge. Kami we accept. We nukiru annal tazima. Kami kami bersetuju. Kami ya. Okay. Dia first macam ni. First yang saya perlu bagi tahu adalah okay, uh, dia adalah daripada fi'il madi aqarra. Aqarra. Okay, itu first. Jadi first bila kita tengok fi'il madi, fi'il mudhari' ke fi'il amar ke, benda pertama yang kita nak tahu adalah apa dia punya fi'il madi. Itu first. Okay? Dia jumpalah fi'il mudhari' ke fi'il amar ke, yang kita nak cari adalah fi'il madi. Okay. Nukiru, fi'il madi dia adalah aqarra. Aqarra yukirru. Aqarra yukirru. Um, Contoh lain bagi fi'il madi yang begini adalah apa? Apa dia Naura? Apa contoh lain fi'il madi yang macam ni, macam aqarra ni? Apa dia? A'adda. Betul? A'adda yu'iddu.
Begitu. Nampak tak Yusuf? Naura? Tak. Nampak. Nampak? Okey, nampak perkataan nampak A'anda maksud dia menyediakan. A'anda. A'anda. A'anda dia beza dengan anda. A'anda. A'anda ni dia berbeza dengan anda. Okey. Kalau a'anda menyediakan. Kalau anda sahaja menganggap maksud dia. Kalau anda sahaja maksud dia menganggap. A'anda menyediakan. Anda menganggap. Okey. Tapi kalau anda dia punya fa'il mudhari' bukan yu'iddu. Okey. Kalau anda lawan dia bukan lawan. Tapi yang nak sama dengan dia kan anda. Anda adalah ya'uddu. Dia punya fa'il mudhari'. Ini adalah kalimah-kalimah fa'il mudhari' yang kalimah fa'il yang memang kita kena banyak baca lah. Baru kita akan lebih nampak lah. Okey. Contoh nukiru ni kan, saya dah boleh agak dah. Dia punya apa, dia punya fa'il madhi. Okey. Saya dah boleh agak dah sebenarnya. Sebab saya dah pernah jumpa lah yang seakan-akan begitu. Ataupun saya pernah jumpa kalimah uh, nukiru itu sendiri. Okey. Kat sini, kita ada satu isu. Okey. Isu kita adalah kita tak tahu maksud dia. Akoro ni. Kita pun check dalam kamus. Check akoro. Bila kita check, kita pun jumpa ada dia kata mengaku, ada dia kata mengakui, ada dia kata menerima, membenarkan, mengizinkan, mengabulkan. Okay, so kita just take any of that lah. Tengok mana yang depend, mana yang sesuai. Okay. Cuma sometimes walaupun dia dah bagi banyak maksud kat atas tu, kita still tak puas hati. Macam tak kena juga. Tak kena dengan statement ayat ni. Aha. Contohnya ayat ni. Ayat ni macam tak kena lagi dengan semua maksud yang diberikan tu tak kena lagi dengan contoh ayat ni. Dengan ayat ni punya statement lah. Punya bahasa. Okay. So apa? Okay. Nukiru an-nal tazimah. Apakah maksud dia? Apa maksud nal tazimah? FYP tekun. Tekun. Okay. Apa 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 dia? Silakan. Sila komen. Mematuhi. Okey. Lebih tepatnya adalah mematuhi lah. Apa fa'il madi dia? Hmm, madi dia. Iltazama. Iltazama. Adakah dia adalah fa'il ta'biri? Sebab ada B situ. Iltazama. Iltazama. Okey. Uh, adab. Apa maksud adab? Adab. Apa maksud adab? Adab. Adab. Kan? Adab. Hadhi. Apa maksud dia? Uh, dengan dengan ini Ah, dengan ini. Okey. Dengan ini. Ya.
dengan ini kan. Cumanya kat sini dia adalah fi'il ta'biri. Apa tu fi'il ta'biri? Fi'il ta'biri ialah dalam SPM dia ada topik bagi kita pasal fi'il ta'biri. Fi'il ta'biri ni dulu time saya belajar dekat bahasa Arab kan, tak ada pun topik fi'il ta'biri. Okey. Fi'il ta'biri adalah topik yang bagi saya I think dia adalah topik yang baru. Diciptakan untuk membantu para pelajar. Dalam pendidikan bahasa Arab, antum kena tahu juga, pendidikan bahasa Arab, okey, dia takkan sama sahaja. Kalau dulu kita guna kamus fizikal, sekarang online. So, segala benda akan maju. Kalau segala benda maju, tapi pendidikan tak maju, tak jadi apa lah. Rugilah. Jadi, pendidikan bahasa Arab pun makin maju. Okey, maka dikaji. Oh, rupa-rupanya para pelajar ni perlu tahu pasal fi'il ta'biri. Dia perlu tahu bahawa ada fi'il-fi'il yang akan datang bersama harful jar tertentu. Contohnya apa dia? Ihtamma, mesti ada bi. Ihtamma bi apa? Kalau kita kata hafaza, mesti ada hafaza ala. Nampak tak? Wakadzalika iltazama, ada iltazama bi. Apa itu fi'il ta'biri? Ini fi'il ta'biri. Fi'il yang datang bersamanya harful jar tertentu. Okey. Jadi kat sini iltazama bi kat sini, bi kat sini bukanlah maksud dia dengan. Okey. Bi biasanya maksud dia dengan. Cuma kalau bi itu hadir bersama dengan fi'il, dia just ada tapi dia bukan maksud dengan. Okey, ada sedikit pembetulan. Okey, dekat saya punya statement tu lah. Macam ni. Awak kena tahu ada fi'il yang mesti datang bersamanya harful jar tertentu. Ada fi'il, ada harful jar. Macam tu. Dia ada fi'il yang mesti ada bersamanya harful jar. Contoh, bahasa, awak carilah kalimah bahasa ya bahasu. Bahasa mesti ada an. Ya bahasaan. Ya bahasuan. Contoh fi'il hafaza, menjaga. Mesti ada hafaza ala. Mesti ada punya. Hafaza ala, yuhafizu ala, al-muhafazah ala. Ada fi'il yang mesti ada bersamanya, datang bersamanya harful jar tertentu. Ihtamma. Mesti ada bi. Ihtamma bi. Bila fi'il yang begini, yang mesti datang bersamanya harful jar tertentu, maka maksud dia satu sahaja walaupun dia ada dua kalimah. Contoh, bila kita kata ihtamma bi, maksud dia apa? Mengambil berat. Adakah kita kata mengambil berat dengan? Tak. Cukup kita kata mengambil berat. Hafaza ala, menjaga atas. Tak. Kita hanya kata menjaga. Kelas. Contoh kita kata hafaza Muhammadun, Muhammad menjaga ala sihah, kesihatan. So cukup. Dia adalah Muhammad menjaga kesihatan, bukan menjaga atas kesihatan. Bahastu anil kutub, aku mencari buku-buku. Adakah bahastu saya masukkan dua perkara, bahasa dan an tu dua maksud berbeza lah. One meaning only. Sebab ada fi'il yang datang bersamanya harful jar tertentu. Sama halnya seperti iltazama bi. Kenapa kita kata iltazamtu bihadhil adab? Aku mematuhi adab-adab ini. Kita hanya kata aku mematuhi, khalas. Bukan mematuhi dengan. Sebab dia memang datang bersamanya. Memang kalau iltazama ada bi. Macam tu. Berbeza halnya dengan fi'il yang tidak datang bersamanya harful jar tertentu. Tidak mesti datang bersamanya harful jar tertentu. Contoh, kataba, menulis.
Aku menulis ilmu kat Aktubud Darsa. So, ada tak harfulah tertentu dengan yang mesti ada bersamanya untuk menjadikan maksud dia menulis? Tak ada. So kalau macam tu, Aktubud Darsa B. Aku tulis ilmu B. Bil kolam dengan pen. Baru ada maksud B dengan tu. Bila fi'il itu fi'il yang dia tidak mesti datang bersamanya harfulah tertentu. Macam itulah. Okey? Lepas saya kata wada'tu, aku meletakkan al-kitabah, aku meletakkan buku. Okey. Alal maktabi, atas meja. Maka ala tu maksud di atas. Tapi kalau saya kata hafaztu ala sihhah, aku telah menjaga kesihatan, cukup. Mana ala maksud dia, Ustaz? Tak ada. Sebab memang hafazah mesti ada bersamanya ala. Begitu. Okey. Kita kat sini kan. Nukiru ni kita kata, yang saya cakap tadi tepat sekali, yang paling hampir tepat adalah saya bersetuju untuk mematuhi adab-adab ini. Nukiru an naltazima bihadza adab. Kat tengah ni ada an. An ni tak ada maksud, tapi dia ada antara fi'il. Nukiru fi'il, naltazima fi'il, antara dia ada an. Okey. Bila fi'il bertemu fi'il, kat tengah tu dia ada an. Begitu kaedah dia. Macam tu. Nahnu, kami, para pelajar sekolah ini, nukiru, bersetuju untuk mematuhi adab-adab ini. Kat bawah ni dia akan list dia punya adab-adab. Alright. Okay. Tiwala maksud dia sepanjang. Okay. Sepanjang dawam. Apa itu dawam? Apa dawam? Cuba check. Dawami al-madrasah. After school. After school. Menetapi. Menetapi Okay. Okay. Maksud dia adalah waktu persekolahan. Kat sini kan? Nampak tak? Tak nampak sini Okay. Maksud dia adalah waktu persekolahan. So dia nak kata dawami maksud dia waktu sekolah. So dia kata kami para pelajar, kami murid-murid sekolah ini bersetuju untuk mematuhi adab-adab ini sepanjang waktu persekolahan. Okey? Nanti kita lihat lagi. Sebab saya ada kerja sikit. Nanti saya kalau saya habis kerja saya awal sikit, saya akan buat live balik nanti. Nanti saya akan balas dalam grup. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ustaz.